kata mereka tak salahkan istana. Tapi kenyataan yang dilontarkan menjurus pada persepsi yang sebaliknya tau. Krisis dekat Perlis ni bukan kerana orang luar pun. Tapi bermula kerana konflik dalaman PAS, kerana isu kepimpinan negeri dan dakwaan serius yang turut mengheret nama Menteri Besar PAS tu sendiri. Apa boleh dengar ni? Anak seorang Menteri Besar Pegawai Kanan Pejabat MB antara 6 yang direman bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen dan tuntutan palsu yang berjumlah RM600,000. Kita tak tuduh apa-apa, tapi kalau daripada sudut politik, kepercayaan tu akan mula goyah. Tak akan boleh jadi huru-hara. 3 adun PAS kena pecat hanya kerana konflik dalaman sesama mereka ni tak diselesaikan secara baik. Presiden PAS duk menangkih. Dia kata, yang kedua kerana projek. Orang untuk projek banyak sangat, projek besar-besar. Projek ini tak ikut peraturan pula. Salah. Di sebaliknya ada risuah, di sebaliknya ada macam-macam. Menteri Besar itu tak ada ikut. Tuanku sendiri ni tak dinyatakan projek mana yang dimaksudkan oleh Presiden PAS tu. Tapi sampai hari ni, tak ada juga sebarang jawapan. Kerana kepimpinan yang gagal urus krisis sendiri, kepercayaan dah mula hilang. MB baru pun dah dilantik dari Bersatu. Semoga semuanya yang baik-baik jua buat Perlis.